Alkisahnya ada orang bagi hadiah permainan Gundam kepada anak saya. Assalamualaikum. Saya main-main. Terima kasih bahasa pada dapat ni. Okey, sementara anak saya siapkan Gundam ini seorang diri, maka kita bagilah sedikit tazkirah tentang Demi Masa. Sebab permainan ni kalau untuk orang tua-tua mungkin makan masa sangat lama lah nak siapkan. Tapi ada orang dia jadikan sebagai terapi. Saya dapati anak syurga saya ni dia boleh buat permainan ni seorang-seorang dan dia tenggelam dalam dunia Gundam ni. Jadi masa dia banyak, maka kalau kita bayangkan satu hari anak kita bagi tahu, "Hai ayah, saya sedang rugi." Maka kerugian anak kita tu mungkin dalam RM1 atau RM10. Berbeza pula kalau anak remaja kita cakap rugi. "Wahai ayah, saya rugi." Anak remaja cakap. Maka kerugian dia mungkin dalam RM50, RM100. Sampai masa jika ayah pula bagi tahu, "Hai anak-anakku, ayah rugi." Maka kerugian ayah bukan lagi RM10-RM50. Mungkin dah ribu-ribu ringgit dah. Ikut kerja ayah lah kan. Lagi gak mahal gaji, maka lagi besarlah kerugian. Mungkin RM10,000, RM20,000 kena tipu skamer dan sebagainya. Dan bayangkan pula jika majikan yang bagi tahu pada pekerja dia, "Wahai para pekerja, syarikat kita mengalami kerugian." Jadi bila syarikat mengumumkan kerugian, maka kerugian itu mungkin mencecah hingga jutaan ringgit, ratusan jutaan ringgit. Dan bayangkan pula jika kerajaan Malaysia mengumumkan bahawa negara kita sedang mengalami kerugian mungkin 42 bilion, 100 bilion. Jadi moral of the story is, semakin besar pangkat seseorang itu, maka bila dia takrifkan kerugian, maka makin besarlah kerugian itu, berkadar terus dengan pangkat dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, Maha Agung telah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian." Allahu Akbar. Dan kerugian ni bukan kerugian yang RM1, RM10, RM1 juta, RM100 juta, bukan. Tapi kerugian yang sangat besar, yang tak dapat dinilaikan dengan RM1. Jadi bila Allah kata rugi, semua rugi. Namun Allah letak perkataan dan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan dengan hak dan berpesan dengan sabar. Jadi dalam ayat Al-Quran kalau ada perkataan dan, kita kena buat semua, tak boleh pilih-pilih. Atau kita boleh pilih, kahwinlah kamu 1 atau 2 atau 3, kita boleh pilih. Tapi kalau dan, zakat dan solat kena buat semua. Jadi nak berjaya kita kena beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan yang hak dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab kalau ada iman saja tapi mencuri, tak sembahyang, masuk neraka juga. Kalau ada iman, amal soleh, sembahyang jaga, tapi dahaka pada mak ayah, tak bayar hutang, masuk neraka juga. Nauzubillah. Kalau dah beriman dan beramal soleh dan berdakwah, berpesan dengan hak, dah berdakwah dah, tapi riak, ajub, sombong pun, tak sabar pun, tak boleh juga. Okey, anak saya pun dah siap. Ni tazkirah pun saya habis ini. Dah siap. Tengok. Wah. Kau buat apa ni? Kita jumpa lagi di video akan datang. Selamat beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan hak dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey. Ni ada lagi ni? Apa? Ni untuk dah macam tempat untuk berdiri. Berdiri dia. Cakap apa? Terima kasih. Lagi?
tolonglah dapat dia subscribe. Kalau dapat, boleh beli lagi.